وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أمهات المؤمنين وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وذرياته وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 153 pada baris 3 daripada atas. Itu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-199. Ada dalam 2 ayat lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulum syaikhina fid darain amin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-199. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan setengah daripada ahlil kitab, yakni mereka yang diberikan kepadanya Taurat, Injil, mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala, yu'minu billah, dan mereka juga beriman dengan barang yang diturunkan kepada kamu, yakni daripada Al-Quran, wa ma unzila ilaikum. Jadi ada setengah daripada ahli kitab, Allah Ta'ala cerita mereka beriman pada kitab-kitab terdahulu, dan mereka juga beriman pada Al-Quran, dan mereka juga beriman pada barang yang diturunkan kepada mereka itu. Apa dia? Iaitu Taurat dan Injil.
Siapa dia? Orang yang jenis beriman dengan kitab-kitab sebelum dan kitab yang Allah Ta'ala turun kepada mereka dan Al-Quran, seperti Abdullah bin Salam dan segala sahabatnya, sahabat Abdullah bin Salam daripada Yahudi, dan Raja Najasyi negeri Habsyah daripada Nasara. Jadi ada saja setengah daripada ahli kitab ni mereka beriman dengan agama Islam, beriman dengan isi kandungan Al-Quran, dan beriman sepenuhnya dengan segala kitab yang terdahulu. Dia hak banyak celak ini pada ahli kitab yang mana dia beriman separuh. Yang ni benda-benda yang datang keuntungan bagi mereka, mereka beriman. Adapun benda-benda yang tak membawa untung bagi mereka, bukan sekadar mereka tak beriman, bahkan mereka mengubah. Itu celak Allah Ta'ala pada setengah daripada ahli kitab. Jadi hak setengah ni Allah Ta'ala kata ada setengah mereka yang mana beriman, seperti Abdullah bin Salam dan serta sahabatnya daripada orang Yahudi, dan Raja Najasyi negeri Habsyah daripada Pok Nasara, dan 30 orang daripada Habsyah, dan 8 orang daripada Rom. Ini hak beriman dah ni. Dan 40 lelaki daripada ahli Najran, sekaliannya atas agama Isa. Pok Nasara tadi itu di atas agama Nabi Isa, kitab Injil. Maka beriman sekalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Taala dan menasahkan segala hukum-hukum yang terdahulu, maka mereka pun beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khashi'ina lillah, hal keadaan khusyuk mereka itu sekaliannya lillah, bagi Allah Taala. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Khusyuk mereka itu yakni merendah hati. Khusyuk dengan maknanya mereka itu merendah hati, sekalian mereka itu bagi agama Allah Ta'ala semata-mata. Bila Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad utusan Allah, maka mereka pun tunduk terima semata-mata. La yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Jadi sifat pertama bagi mereka ini ada sifat merendahkan diri. Kemudian sifat kedua mereka, tiada menukar mereka itu dengan segala hukum Allah itu akan harga yang sedikit daripada dunia, seperti yang dilakukan oleh setengah daripada ahli kitab. Mereka tukar ke akhirat mereka dengan kehidupan dunia yang sedikit. Allah Ta'ala nyata dari sebagian setengah ayat, samanan qalila, mereka hidup jual beli dengan harga yang sedikit. Maksudnya tak cerdik lah orang yang berjual beli dengan harga sedikit ni. Jadi ni setengah daripada Yahudi dan Nasrani ni cerdik, kerana mereka tidak menukarkan akhirat dengan sesuatu yang sedikit, iaitu dunia. Sedikit daripada dunia dengan sembunyi, atau tukar hukum Allah Ta'ala, yakni isi kandungan daripada kitab-kitab terdahulu. Seperti setengah ahli kitab yang lain, dia tukar ke kandungan dari Al-Quran, terutama berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sifat Nabi, dia tak tukar ke sifat Nabi itu, seperti perbuatan puak-puak Yahudi yang lain, ahli kitab juga. Jadi nak ayat kata orang hok beragama di zaman dahulu, hok memegang ke agama di zaman umat-umat dahulu pun begitulah, berpecah pada dua puak juga. Ada satu orang yang beragama dengan sebenar-benar, seperti pada ayat ni Allah Ta'ala menceritakan tentang Abdullah bin Salam dan beberapa ahli kitab lain. Mereka
mengetahui tentang kitab mereka, dan mereka tak ubah, mereka tak jual dengan harga yang sedikit. Tetapi pemuka-pemuka agama bagi umat dahulu ada juga yang telah menukar ke agama mereka dengan samanan qalila, iaitu dengan dunia. Maka Allah Ta'ala menceritakan mereka ni, mereka yang tak menukar ke akhirat dengan kehidupan dunia yang sedikit, Allah Ta'ala nyatakan mereka ni ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Bermula mereka itu ahli kitab, mereka itu badal bagi kata mereka itu ini ahli kitab. Yang beriman itu yakni yang beriman dengan kitab-kitab sebelum, dan kitab yang diturun kepada mereka, dan kitab sesudah mereka ini Al-Quran, bagi mereka itu pahala mereka itu pada sisi Tuhan mereka itu 2 kali ganda. Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka tu mendapat ganjaran daripada Allah. Berapa banyak ganjaran? 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? Orang lain beriman tak ada berganda-ganda pahala, dia berganda kerananya beriman dengan kitab mereka itu satu. Kitab yang Allah Ta'ala telah turun bagi mereka, Taurat, Injil ni, sebelum datangnya Al-Quran, mereka telah beriman dah. Itu satu ganjaran pahala. Dan bila turun Al-Quran, mereka beriman pula dengan Al-Quran. Maka kerana tu bagi mereka ahli kitab yang mana beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapat pahala yakni 2 kali ganda. Seperti mana firman Allah Ta'ala pada nak menyatakan bagi mereka ni 2 kali ganda pahala. Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Ulaika, mereka itu ahli kitab yang beriman ni, yu'tuna ajrahum, diberikan ganjaran pahala mereka itu marratain, 2 kali. Maksudnya 1 kali kerana mereka telah beriman dengan kitab-kitab mereka dan yang sebelum, dan bila datang Al-Quran mereka beriman pula, maka diberi mereka marratain, 2 kali. Itu pada ayat yang lain. Pada firman Allah, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Bahawa Allah Ta'ala itu yang amat cepat hisab. Maksud katanya tidak berlambatan pada menghitung ke pahala seseorang tadi. Tu habui. Yang amat cepat pada hisab, yakni hitungnya Allah Ta'ala. Dihisab yakni dikira segala makhluk qada sekerak hari dunia. Sekerak maksudnya setengah. Dihisab segala makhluk ini, segeranya hisab Allah Ta'ala itu setengah daripada hari dunia sahaja. Sekerak yakni setengah daripada hari dunia. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Jadi Allah Ta'ala akhirkan ayat pada surah Ali Imran ni memberi nasihat kepada orang beriman dengan cara Allah Ta'ala seru orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, segala orang yang beriman. Nak penutup ayat Ali Imran ni, Tuhan beri benda paling penting bagi orang beriman tu, isbiru. Hendaklah mereka itu sabar oleh kamu. Sabar yakni di atas melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Kerana sabar di atas taat itu Allah Ta'ala gandakan dengan 300 kali ganda. Dan sabar juga daripada maksiat. Daripada ni maksudnya tinggal ke maksiat.
Maka sabar pada meninggalkan maksiat ini lebih tinggi daripada sabar pada mengerjakan taat dengan 600 kali ganda dalam kitab Durus Samin tu Syekh Daud sebut 300 ganda dengan 600 ganda pada tinggalkan maksiat ni, kalau satu ganda antara langit dunia dengan langit yang kedua, satu ganda daripada 300 ganda daripada buat taat. Kalau ganda satu ganda daripada 600 ganda meninggalkan maksiat itu, di antara langit dunia dengan 7 lapis langit. Nak kata satu ganda daripada 600 tu seluas itu ganda dia. Dan sabar di atas melaku di sabar bila berlaku bala ujian bagi mereka. Maka bila berlaku bala ujian dia sabar, maka baginya 900 ganda maka kita rujuk dalam kitab Durus Samin Syekh Daud tu, dia sebut ganda pada bala 900 tu, satu ganda daripada 900 tu seluasnya daripada bumi sampai langit 7, lepas tu turun semula. So ganda bagi hak bala tu, sabar di atas bala tu, 2 kali ganda bagi hak maksiat dah, tinggalkan maksiat. Nampak tak? Kalau hak tinggalkan maksiat, satu ganda daripada 900 ganda tu daripada seluas bumi hingga ke langit 7. Satu ganda daripada 900 ganda hak sabar pada bala ni, daripada bumi hingga langit 7, lepas tu turun balik. Tu cuba tengok dalam kitab Durus Samin. Dia memperinci ke pula, kata 300, 600, 900 ganda tu, setiap ganda tu pun sangat luas bagi orang yang sabar pada terima bala ujian. Kerana masalah ujian ni benar berat. Hendak bunuh diri, dia getak mana berhiani. Hendak bunuh diri tu ni sebab ujian bala, bukan sabar buat taat, bukan sabar tinggal maksiat, sabar di atas bala ujian kehidupan dia di atas muka bumi. Rasa tertekan yang sangat, bunuh diri. Maka orang sebegini disebutkan bahawa azab mereka pada hari akhirat kelak, berulai-ulailah mereka tu cara pada bunuh diri di hari akhirat kelak. Pas terjun daripada jabatan, hidup semula, terjun pula. Kalau orang terjun bangunan agak, terjun daripada bangunan, pecah kepala, takut semula, hidup pula, terjun pula, pecah kepala, hidup semula. Wal'iyadzabillah. Tu nak kepada pengesian rohani, terutama di zaman-zaman yang akhir ini, hampir kepada kiamat. Bukan zaman kiamat lagi dak kita ni, kerana zaman kiamat ni tak ada orang beriman dah. Hampir pada berlakunya kiamat dalam keadaan tanda-tanda yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hak kecil-kecil tu ada dah. Tanda-tanda seperti puak-puak yang berkaki air ni, membangunkan bangunan hak tinggi-tinggi pencakar langit. Kalau kita tengok di negara-negara Arab misalnya, dia adalah beberapa tanda lain, ada dah tanda-tanda kecil. Hak besar-besar tiada adanya lagi. Wasabiru, isbiru wasabiru, sabar oleh kamu dan sabar kamu akan berperang dengan orang kafir. Kena sabar juga ni supaya Palestin itu satu, demo Malaysia itu satu. Lepas tu Iran ni, Iran ni secara umumnya ahli kiblat lah, Muslim. Hok kebanyakan mereka Syiah atau Syiah tu pun dia tengok juga. Syiah ada sampai tahap fasik sahaja, ada sampai tahap kufur. Cuma secara umumnya tak bawa pada kafir lagi lah, tetap Muslim.
Duk pergi dengan Amerika. Tengok. Dengan macam-macam lah. Hak Amerika buat pada mereka tadi. Walaupun kita kata dia pergi atas dasar ekonomi tu. Ikut dia pergi atas dasar ekonomi. Tak ekonominya yang mana orang Islam saat ni tu kerana nak menjagakan keimanan mereka, menjagakan negara mereka, menjagakan nyawa-nyawa mereka, itu hukumnya fardu. Di atas mereka tu untuk mempertahankan. Maka Allah Ta'ala kata wasabiru, hendak kamu sabar berperang dengan orang kafir tu. Sebab orang kafir ni memang Allah Ta'ala nyata walau tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang kafir ni banyak jenis, tapi banyak-banyak jenis tu Tuhan menyatakan dua jenis kafir ni. Hak besar. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Pok Yahudi dan pok Nasrani. Yahudi ni hak Israel lah. Nasrani ni hak pok Amerika ni. Tentera salib, tentera Kristian dia ni. Mereka tidak akan redha hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu menurut akal agama mereka. Turut mereka nak gapo mubui, barulah mereka redha pada kamu. Ada video hak dulu ke. Masa Presiden Amerika pergi ke mana? Saudi tu. Putera Saudinya panggil begitu, dia panggil anjing dia ya. John. Nama Muhammad bin Abdullah. John. Bangun John. Katanya gitu. Maka kamu kena sabar. Jangan kafir lebih sabar daripada kamu. Tu nak tafsir ke. Jangan orang kafir tu lebih sabar pada nak memerangi kamu, mereka tu lebih bertahan. Maksudnya kamu orang beriman lah kena lebih bertahan daripada orang kafir. Kenapa? Kerana kamu ada keimanan pada Allah. Seperti mana hak kita sebutkan tadi, sabar di atas ujian ni berlipat kali ganda. Maka kamu dalam ujian tu kamu kena lihat gandaan pahala, gandaan darjat yang Allah Ta'ala nak beri pada kamu. Jangan sampai orang kafir tu terlebih sabar pada memerangi kamu. Warabitu, dan ambil ribtah kamu, iaitu apa? Ribtah tu, rabitu, iaitu tambatan. Ambil tambatan, pengikat. Jaga seteru tambatan, yakni dengan jaga ke seteru, atau tambatan hati dengan Allah Ta'ala. Dua perkara saat ni, rabitu saat ni, iaitu kamu jaga ke tambatan, jaga daripada serangan daripada puak musuh, dan jaga tambatan kamu dengan Allah Ta'ala. Maksud kata rabitu ni, kuatkan kesabaran kamu saat ni, tetap bersiap siaga di atas batasan-batasan perbatasan negeri mereka saat ni, orang beriman. Itu satu. Maksudnya rabitu tu jaga perbatasan negara, sempadan-sempadan negara yang akan dimasuk oleh puak-puak kafir. Itu satu. Yang keduanya, warabitu juga tambatan hati dengan Allah Ta'ala dijaga. Kerana perang ni nombor satu sekali hati dengan Tuhan. Hati dengan Tuhan. Maksudnya kalau hati dengan Tuhan beres, maka pada waktu tu selamat, berjaya. Kalau hati dengan Tuhan tak beres, maka tidak ada kekuatan dalam nak perang lawan dengan kufar tadi. Sebab tu mana kisah Salahuddin Ayyub kan, kau Sultan Muhammad Al-Fatih tu, dia orang panggil susung tentera dia ni, tanya hok mana jemaah lekat. Bangun belakang tak ada hok duduk lagi. Hingga dia tanya hok mana bangun malam, hok mana tak bangun malam, jadi berkurang. Jadi nak ayat kata dia pilih ke hok bangun malam, jaga ke ikatan dengan Allah Ta'ala tu berada pada saf-saf yang pertama. Kerana kekuatan dengan Allah Ta'ala itu, dengan menjaga kekuatan pada peperangan itu
bergantung kepada kekuatan pergantungnya dengan Allah Ta'ala. Maka kalau katakanlah orang pergi saat ni dia kena jaga tambatan hati mereka dengan Allah Ta'ala, maka terlebih lagi kita yang berperang yang lebih besar daripada perang tadi. Satu ketika Nabi SAW balik dari peperangan, yang mana sahabat ni ada hak syahid, ada hak ada kena tiket, patah gigi, patah tulang dan sebagainya. Maka Nabi SAW kata, kita kembali daripada jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Maka puak sahabat tanya, ya Rasulullah, ni ada lagi jihad lebih besar? Jadi sahabat kahiran ni lah, kerana perih ni pun besar dah. Maka Nabi SAW kata jihad lebih besar iaitu jihad pada memerangi ke hawa nafsu. Ni memerangi hawa nafsu tadilah, nak sabar pada buat taat, nak sabar pada tinggalkan maksiat, dan nak sabar di atas bala. Itu di antara jihad pada melawan ke hawa nafsu kita. Warabitu, dah ambillah ribat tadi, iaitu menjaga perbatasan negeri ataupun tambatan hati dengan Allah Ta'ala. Wattaqullah. Ini maksudnya ayat-ayat akhir daripada surah Ali Imran ni, tu pesanan Allah Ta'ala terhadap orang-orang beriman. Wattaqullah, dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala, iaitu pada segala kelakuan kamu. Jadi ni pada masalah takut kamu pada Allah Ta'ala ni, kita nak jaga ketika mana kita bersama dengan manusia dan ketika mana kita bersendirian. Jadi ada amalan hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita baca doa supaya mengelakkan kita saat itu daripada melakukan maksiat, walaupun kita dalam seorangnya. Di antara doanya disuruhkan kita baca, Allahumma inni a'udzubika min syarrin sam'i. Hai Tuhan, aku minta berlindung dengan kamu daripada kejahatan pendengaran. Wa min syarri basari. Itu antara doa kita boleh amal. Ni ada dah dalam page tu. Letak situ. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Hai Tuhan, aku minta berlindung dengan kamu daripada kejahatan pendengaran aku. Maksudnya duk buat maksiat dengan pendengaran, duk ngopak, duk dengar benda-benda buruk tentang orang, duk dengar benda-benda hak lara. Wa min syarri basari, dan aku minta berlindung juga daripada jahatnya penglihatan. Yang ni buat maksiat dengan mata. Wa min syarri lisani, dan aku minta berlindung juga daripada kejahatan lisan, lidah aku ni. Dan wa min syarri qalbi, minta berlindung juga daripada kejahatan hati. Hati ni mari duk suzon pada orang, sangka buruk pada orang, suzon pada Allah sendiri, sangka buruk pada Tuhan. Itu semua maksiat. Wa min syarri maniyin, dan daripada kejahatan kemaluan. Maniyin tu kena pada kemaluan lah, maksudnya kejahatan daripada melakukan zina dan sebagainya. Tu bolehlah kita amal. Ni Allahumma inni as'alu a'udzubika min syarri sam'i, syarri basari, syarri lisani, wa syarri qalbi, wa syarri mali. Wattaqullah, takut kamu akan Allah Ta'ala pada segala kelakuan kamu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dapat kemenangan kamu dengan syurga dan lepas daripada neraka. Kalau zaman sekarang ni kan, ia banyak hak dosa berseorangnya. Kalau dulu bila berseorangnya selamat pada dosa, zaman ni banyak dosa bila berseorangnya. Dengan duk tengok, kalau hak kita hak muda-muda dengan benda hak masuk berita tu kan, hak mana duk bunuh orang ke buat maksiat ke mana, bila tengok telefon banyak benda-benda hak ialah tak molek,
benda hok haram dia simpan dalam telefon dia. Dan lepas daripada neraka la'allakum tuflihun. Jadi kalau kamu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam ayat Quran kata mudah-mudahan ni dengan makna yakin, tentu kamu akan lepas daripada api neraka. Sesat situ. Faedah barang siapa baca surah Ali Imran diberi dengan tiap-tiap itu ayat aman atas titian neraka Jahannam. Oh, lebih ni baca surah Ali Imran ni. Maka sesat kita pada baca tafsir bagi surah Ali Imran. Ada masa lagi kita masuk pada bacaan surah An-Nisa. Ni dia tak ada surah Ar-Rijal. Dalam Quran mari kata surah An-Nisa. Orang puai. Zaman dahulu orang kafir Quraisy ni dia sangat merendahkan orang perempuan. Mari agama Islam lah yang mana mengangkat ke darjat orang perempuan. Jadi tak betul kalau ada mana-mana kumpulan-kumpulan yang berfahami tidak cara Islam yang menyatakan Islam itu merendahkan orang perempuan. Kita jawab tak betul. Kenapa? Kerana sebelum kedatangan Islam itu orang perempuan itu sangat ditindas. Bahkan puak kafir Quraisy tu bila dia dapat anak perempuan dia rasa kehinaan. Sampai begitu. Sebab tu dalam agama Islam ni seorang yang mana anak sulung dia perempuan ada disebut dalam hadis barakat keluarga. Kami sebut dengan keberkatan dengan ada anak perempuan. Itu bagi nak membangkitkan pahaman orang-orang kafir Quraisy waktu tu. Seseorang yang mana anak dia perempuan, apatah lagi hak sulung pula perempuan, maka dikira kehina. Dikira kehina. Maka pada waktu tu mari agama Islam mengangkat ke darjat orang perempuan sana. Sehingga dalam Al-Quran pun ada surah An-Nisa. Tengok tak ada surah Ar-Rijal. Kita tengok akak gitu. Tetapi akak pun akak dengan kedudukan yang layak. Bukan dah akak saja-saja dengan tidak tepat dia pergi dah akak juga. Tidak. Sebab tu walaupun Allah Ta'ala mengangkat ke kedudukan orang perempuan ni, tetap saja Allah Ta'ala nyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu yang menjaga ke bagi orang perempuan. Sebab itu kalau kita tengok susunan saf pada solat, kenapa orang perempuan itu di belakang, kenapa orang lelaki itu di hadapan? Kalau kata ni antara Islam nak merendahkan orang perempuan ni, duduk belakang orang perempuan, jadi orang lelaki duduk depan. Jadi jawabnya bukan kerana nak merendah, tetapi nak memulia. Mulia lagu mana duduk belakang? Kerana nak menjaga. Nampak tak? Jumpa rimah. Lepas tu kita duduk depan cik abang kita, kau cik abang duduk depan kita. Kalau jumpa rimah kita duduk depan cik abang tolong kita duduk depan. Tukar hok mana tu lelaki, hok mana bini dah weh. Nah, kita ni bukan jumpa apa rimah, jumpa ular. Jumpa labo ya. Abang. Ada. Jadi jumpa labo. Abang dah lah. Jadi nak ayat katanya duduk belakang itu tak semestinya dihinakan. Tapi apa? Diletakkan seorang perempuan di belakang tujuan nak menjaga. Ini kita kena jawab lah. Kita kena pandai jawab. Bagi tohmeh orang kafir musyrikin ni, puak-puak kafir ni, mereka cuba nak menghuduhkan agama kita dengan pelbagai tohmeh. Di antara hak mereka cuba tohmah agama kita ni dengan masalah lelaki dan perempuan ni. Banyak lagi benda hak yang bakit, bukan masalah orang perempuan duk sah di belakang. Orang perempuan dalam pak pembahagian saka ni mislul unsayan tu.
Bagi orang lelaki tu umpama 2 orang bagi perempuan. Mana? Lizakari mislul unsayain. Bagi orang lelaki tu 2 umpama bagi orang perempuan. Jadi kalau ada anak ada 2 orang, seorang anak ada, letaklah 2 lelaki 2 perempuan ko. Maka kena bagi bahagia. Seorang lelaki boleh 2 bahagia seorang, hak perempuan boleh bahagia seorang. Ni inilah ni Islam ni apa ni? Orang perempuan pun perlu ke wang ringgit juga, ekonomi kita ni. Tak. Ni kita kena pernah jawab lah. Jawab mudah ya. Bapa di dalam pembahagian saka atau ke jatuh Tuhan tentukan dengan banyak lebih daripada orang perempuan. Dia jawab mudah. Hak lelaki ni dia kena nafkah orang perempuan. Suami ni dia ada isteri, dia kena nafkah ke isteri dia. Ada pun isteri wajib ke ada nafkah suami? Tak ada wajib. Cuma boleh sunat dia ni nak bantu ke suami dia, nak terus bayar bil api, nak terus bayar bil air. Dah tak lelaki tu banyak sangat benda hak dia nak kena bayar. Hak tina pun mungkin dia kerja ada gaji, dia kata tak apalah abang ni, benda-benda ni kita bayar, benda lain abang bayar. Lepas tu nafkah kita sehari-hari hak wajib atas abang, kita redalah kerana kita ada gaji. Misal maka itu berlaku ihsan itu digalakkan dalam agama kita, ditutup dalam agama kita. Cuma nak kata apa? Kalau di dalam pembahagian orang jatuh boleh banyak, orang puas tu kurang daripada orang lelaki. Ini di antara faktor yang boleh kita ketengah ke bagi nak menjawab tuhmah orang kafir terhadap agama Islam kita sendiri. Jangan pula kita kata ya Allah patut kita sama banyak lah dengan orang jatuh. Engkau kita nak kena beli gelemah lagi, orang jatuh tak kena beli dah. Apa kita pula pergi sokong pandangan orang kafir sana. Orang kafir nak buruk ke agama kita, kita sokong, kau setuju. Kalau kita setuju dengan apa orang kafir ayat sana ni, toh mahal dia nak memburukkan agama kita, kita setuju. Tu ingatlah tu. Kerana kita telah melawani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ni. Jadi banyak lagi lah isu lelaki perempuan ni. Contoh kalau orang lelaki dia boleh keluar tanpa ada orang perempuan. Orang perempuan nak keluar jauh-jauh tak ada orang lelaki tak boleh. Kena ada mahram dia nak pergi tunaikan haji ke apa semua, kena ada mahram dia. Apa kita ke? Tak. Ini kita jawab sana agama nak menjaga ke orang perempuan. Apa orang perempuan kena habis tutup, orang lelaki tak tutup seperti mana orang perempuan. Ini kerana Tuhan nak memuliakan orang perempuan. Kita kena jawab lagi. Misal kita kereta mahasiswa, kereta buruk wak seheso. Kita balik dengan kain kereta mana? Kereta buruk wak seheso, kereta mahal. Kereta mahal. Jadi sekarang Allah Ta'ala nak meletakkan kedudukan orang perempuan tu dengan kedudukan yang mahal. Tiba-tiba kata, apa letak kawan mahal? Kawan murah. Itu ya tak tutup aurat gapo semua tu. Dia nak pakai tu, nak tak dia tu mulia. Mahal, dia nak pergi murah. Nak pergi jadi rebel. Tu kita jawab di mereka. Jangan pernah kita setuju dengan tuhmah jahat orang kafir itu pada menyatakan Islam merendahkan orang perempuan. Tidak. Jawab mudah ya. Kita mengaji dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Ini menunjukkan dah Allah Ta'ala tu mengangkatkan kedudukan orang perempuan pada tempat yang selayaknya. Suratun Nisa, bermula surah An-Nisa ini madaniyatun, ialah madaniyah, yakni surah suratun mansubatun ilal Madinah, surah yang dinisbahkan kepada Madinah. Surah Madaniyah ni ada khilaf pandangan lah. Ada pandangan kata Makkiyah Madaniyah ni maksudnya tempat turun. Bila turun di Mekah namanya Makkiyah, bila turun di Madinah namanya Madaniyah. Tapi pandangan tak kuat kerana ada saya surah tak turun Mekah, tak turun Madinah, ya. Jadi antara tu ada tempat-tempat yang diturunkan juga Al-Quran. Maka pandangan satu lagi, Makkiyah itu ayat surah yang diturunkan sebelum hijrah. Makkiyah. Jadi Madaniyah
Madaniyah kena kepada ayat surah yang diturun setelah daripada hijrah. Jadi mana-mana ayat turun lepas pada hijrah dipanggil Madaniyah. Kalau ayat surah yang diturun sebelum pada hijrah dikatakan Makkiyah. 175 atau 6 atau 7 ayat. Ada berlaku khilaf juga pada qiraat itu. Surah Fatihah pun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Allah Ta'ala berfirman pada ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini Masya Allah, Allah Ta'ala menyatakan benda hok kita dulu tak tahu tentang awal kejadian kita semua manusia. Boleh kau ke kapi dia kata awal kejadian kita manusia ni daripada beruk. Apa ni? Kalau mengaji sains dulu pun buku latihan sains ni hok zaman lama pun ada gambar beruk dulu. Evolusi ke yang apa? Beruk gitu dulu. Lepas tu beruk diri jadi manusia. Di manusia beruk. Mereka lah, bukan kita. Dah mereka kata pada beruk. Bahkan kalau demo dulu biasa apa kena jawab manusia pada mana? Pada beruk. Tak boleh nak jawab pada Adam AS, tak boleh. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Ini pentingnya fardu kifayahnya kena ada orang Islam dalam ilmu sains, dalam ilmu matematik, dalam mana-mana bidang ilmu, supaya dia membaiki kesalahpahaman di dalam setiap ilmu tadi. Kata ada orang Islam dalam ilmu sains ni duk faham beruk lagi kita ni. Tak. Tapi kan ada guru-guru orang-orang pijak pandai dalam ilmu sains ni, dia membetulkan kesalahpahaman fakta asal ni. Asal tak ada nampak dah apa ni. Dalam mana-mana buku sains sekalipun evolusi manusia daripada beruk ni tak ada dah. Kalau ada lagi kan, memang beruk semua TV. Lagi. Setelah kefahaman yang sangat luas dulu, memang kita kata pengajian-pengajian agama ni tak banyak. Tempat nak dapat agama tu pun sepit. Tidak seluas sekarang. Sekarang ni mana-mana daripada kita dengan Al-Quran. Bahkan banyak dah sekolah-sekolah sains tu pun tahfiz sains, pelajar doktor tahfiz hafiz tu. Tapi benda hak paling besarnya kena jagalah Al-Quran. Bila orang telah menghafalkan Quran, salah satu di antara dosa besar juga setengah ulama letak, iaitu orang yang menghafalkan Quran dan dia melupakan Al-Quran. Itu satu kesalahan yang sangat besar dalam agama. Tu kena beringat sengati-sengati. Kita berbangga dengan ramanya kelahiran cendekiawan daripada sains atau daripada mana-mana bahagian akademik yang menghafalkan Quran, tetapi hak kita jadi duka cita bila tidak menjagakan Al-Quran. Banyak kita dengar guru-guru dia pesan sekara kalau dan hafal Quran tak dapat jaga kecuali kena jadi guru Quran juga. Kalau jadi penceramah agama sekalipun nak jaga Quran susah. Sebab dia banyak masa dengan ceramah. Kita pernah ada dengar penceramah suruh seperti Ustaz Don Daniel ke. Dia kata yang ngapal Quran dulu tapi kena sibuk ceramah, hulu kilik gapo motivasi gapo semua. Tak ada nak merajaah. Itu bidang ceramah agama tu.
Atau kalau bidang-bidang akademik hak lain, kita ngapal Quran lepas tu kita masuk bidang ke akademik, cara tomah ke akademik, sempat ke tak kita dengan Al-Quran. Itu kewajipan kita dah lah. Tanggungjawab kita dah. Allah Ta'ala telah muliakan kita. Ni amodi dulu pun ngapal Quran banyak juga. Tak boleh tu pun itulah kena ambil cakna situ sikit je. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hei segala manusia, takut oleh kamu akan Tuhan kamu. Tuhan yang mana? Yang menjadi ia Tuhan akan kamu daripada diri yang satu. Mana diri yang satu? Iaitu Adam alaihissalam. Nabi Adam ni kita panggil dengan Abul Jasad, bapa bagi tubuh badan kita, Nabi Adam. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang panggil Abu Arwah. Kerana di dalam alam arwah tu sendiri, ketika mana Allah Ta'ala tanya kita dalam Al-Quran ke, Allah Ta'ala kata dia tanya kita dalam alam arwah, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maka kita pun jawab dengan diketuai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, qalu bala syahidna, bahkan Tuhan kami menyaksi kata kamu ni Tuhan kami. Daripada diri yang satu itu Adam, dengan kamu taat akan dia akan Tuhan. Itu hak Tuhan suruh. Jadi takwalah kamu pada Allah yang telah menjadikan kamu daripada seorang ya Nabi Adam, dengan cara macam mana taat, dengan macam mana takut. Ittaqu rabbakum tu, iaitu dengan kamu taat akan dia akan Allah, intisaru awamirihi wajtinabu nawahi. Apa Tuhan suruh kita buat, apa Tuhan larang kita tinggal. Dan jangan kamu maksiat, yakni durhaka akan dia akan Tuhan. Jadi cuba kita tengok kata kita ni dijadikan daripada satu yang Nabi Adam. Maka seperti mana kita telah mengetahui dengan secara umumnya, Nabi Adam ni ada pasangan. Maka Allah Ta'ala pun buatlah Siti Hawa. Siti itu daripada perkataan Arab Sayyidati. Sayyidah, penghulu perempuan. Sayyidati, penghulu perempuanku. Siti. Ya kalau orang jatuh Sidi. Sidi pada Sayyidi. Sayyidi, penghulu lelakiku. Siti itu daripada kalimah bahasa Arab tu. Kalau kiranya kita bahasa Melayu, Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti daripada Sayyidati. Baik. Jadi Allah Ta'ala pun buat Siti Hawa bagi menemukan Nabi Adam alaihi salam di dalam syurga. Tapi Allah Ta'ala tidak ciptakan Nabi Adam dalam syurga. Tuhan cipta Nabi Adam apa? Khalifah atas muka bumi, seperti mana kita dah baca dah di surah Al-Baqarah tu. Allah Ta'ala nyata kepada mereka yang nak jadi khalifah di atas muka bumi. Sebab tu pada makan buah khulli itu, ini dalam bahasa akidah, bukan satu dosa bagi Nabi Adam, tidak. Itu istihad Nabi Adam kerana dia tahu dah Allah Ta'ala ciptakan dia sebagai khalifah di atas muka bumi. Bukannya duduk dalam syurga. Dan perlu kita tahu syurga ni bukan tempat beranak. Jadi kalau Nabi Adam dan Siti Hawa duduk dalam syurga, tak mari kita ke belakang ni. Tak. Tu Tuhan menzahirkan syaitan duk bisik ke Nabi Adam. Tetapi wajib kita kena iktikad, para anbiya tak makan bisikan syaitan. Tak boleh kita kata Nabi Adam termakan bisikan syaitan. Tak boleh. Ya buat Nabi ni ya maksum, dia Tuhan jaga. Dia hak terbaik di kalangan kita. Boleh kita tak kata Nabi Adam alaihissalam makan hasil syaitan. Makan kok mana? Tu kena ngaji bab akidah. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menjadi ia Tuhan
dan menjadi ia Tuhan daripada Adam alaihi salam ini, itu isteri Adam, sama dia Hawa, daripada satu tulang rusuk Adam yang kiri dalam syurga. Dengan tiada berasa Adam, tak ada berasa sakit apa. Tiada berasa, yakni tiada berasa sakit. Dia ambil rusuk kiri Nabi Adam, buat betul Siti Hawa. Sebab tu dikatakan orang perempuan ni tak boleh kita nak biar kalau dia salah. Kerana dibiarkan salah, dia akan bengkok. Tak boleh nak tegah dengan kuat, kerana dia akan patah. Jadi maksud katanya kena ada usul dakwah yang orang panggil yang sempurna lah. Kerana tulis usul kan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ni jauh pula ni, tak ada pula rasa. Sidalah insya-Allah kita akan sambung balik untuk esok hari pada ayat surah An-Nisa ini. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan tu kita akan buat raya di solat kita di pondok kita lah, solat hari raya. Hari apa? Hari Rabu ni. Minggu depan. Jadi kelas kita tu berjalan macam biasa. Kecuali minggu depan tu lah hari Khamis lah kita cuti. Kau Senin Selasa nak waktu pak juga kau Senin Selasa. Maklumlah kamu kalau muslimat jemaah kata cuti lah Ustaz minggu depan, kita raih cuti. Kalau kata tak apa lah Ustaz, buatlah Senin Selasa kau tak ada waktu apa pun. Anak-anak pun tak balik mana cuti raya haji ni. Jadi kita teruskan. Jadi kemungkinan kita cuti hari Khamis sajalah minggu hadapan tu. Wallahu a'lam wa sallallahu alhamdulillah sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم رحمة عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.